sampai teruk punya MU dah ni, sampai kita tak tahu apa yang problem dia. Dia nak kata level teruk dah sampai kita tak tahu dekat mana punca dia. Memang orang kata player, tapi kalau nak kata player, kita pula dah, bukan semua MU lah, sorry. Macam MU ada Andre Onana. Onana tu goalkeeper terbaik dekat Champions League kalau kita ingat sebelum dia main MU. Betul. Sebelum dia main MU. Siapa lagi MU dah? Cerita banyak aja. Onana masuk MU. Sebab Onana waktu tu rasa macam dia ni Onana kat Inter Milan memang lain lah. Kalau kita tengok pelik-pelik MU yang MU ada lah ni, semua ni akan perform kalau main dekat kelab lain. Kalau kita tengok contoh macam Maino, okay lah, Ugarte solid, tapi macam kalau kita tengok striker Højlund, kalau dia stay kat Atalanta lah ni, mungkin Arsenal lah ni tengah try nak beli dia. Boleh jadi kan. Lepas tu scam lah. Macam MU kenal lah ni. So aku rasa lah ni MU lah ni sampai teruk punya MU lah ni, sampai kita tak tahu apa yang problem dia. Kalau kita nak kata Rashford tak main. Betul. Berapa game dah dia kena left out. Berapa game dah. Mungkin statement daripada Amorim tu, dia nak lowerkan expectation daripada semua fan.